Hadis yang pertama riwayat daripada Masruq. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Masruq. Katanya Aisyah berkata, "Ma ra'aitu rajulan ashadda 'alaihi al-waja' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wa fi riwayat Uthman, "Ma kana al-waja' waja'an." Kata Aisyah, tidak pernah saya melihat sesiapa pun yang lebih berat sakitnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz sani Imam Muslim ambil daripada Ishaq bin Ibrahim. Sebab dia ambil daripada dua orang tu guru, seorang lagi Uthman bin Abi Shaybah. Dalam riwayat Uthmannya di tempat al-waja'u tu, ashadda alaihi al-waja'u tu, dia tukar dengan lafaz waja'an. Ma ra'aitu rajulan ashadda waja'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gitulah kira-kira lafaz Uthman. Kalau kita kata ashadda alaihi al-waja'u, al-waja'u tu jadi fa'il kepada ashadda. Ashadda itu termasuk dalam isim tafdhil dari segi nahwu lah. Kira dari segi nahwu, sebab dia royak tu beza je dari segi nahwu. Kalau dia tu isim tafdhil, bermakna dia termasuk dalam syibih fi'il yang beramal seperti fi'il. Jadi bila fi'il nak kepada fa'il, mana fa'ilnya al-waja'u. Sebab tu al-waja'u tu bahagian depan. Ashadda tu bukan fi'il. Nampak wazannya macam fi'il, bukan fi'il, tapi dia tu isim tafdhil. Mana lebih berat, lebih teruk sakitnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, kalau kita kata waja'an, yang mengikut riwayat Uthman bin Abi Shaybah, itu jadi tamyiz. Tamyiz. Berat tu lebih berat, lebih teruk, lebih teruk ke apa? Lebih berat ke apa? Sakit. Dari sudut sakit. Itu tamyiz. Sebab itu dia bagi data waja'an. Dari segi maknanya lebih kurang. Dari segi maknanya lebih kurang. Riwayat yang kedua tu dengan beberapa turuknya serupa juga dengan hadis yang pertama. Mithla hadithihi, serupa dengan hadis yang pertama. Jadi dari segi lafaznya, bila dia kata mithla, maknanya lafaz dia, bukan makna saja sama, lafaz dia. Ini hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya berat. Sakitnya berat tu berat lagu mana? Berat pada orang lain. Mana kalau orang lain kepanasan 100, dia 200, kau gitu ke? Ya, setengah ulama berpendapat begitulah. Tetapi pada pandangan anda tidak tak nampak begitu. Tidak nampak begitu. Yang dikatakan dari segi lebih berat 2 kali itu dari segi pahala. Dari segi pahala dia. Bila dia mendapat kesusahan, bukan makna kalau demam misalnya, orang lain 100, dia 200. Dah. Ataupun kalau orang lain seminggu, dia kena 2 minggu. Dah, tidak lagi tu. Serupa dengan orang lain juga, ada kalanya sehari, ada kalanya seminggu. Gitulah. Tapi dari segi pahala dia tu berganda dia dapat. Ini serupa dengan 2 orang yang sakit seumpamanya. Dari segi itu. Sebab apa, kalau kita tengok dari segi kenyataan, tak ada suatu ketetapan yang menunjukkan kalau sakit gini, orang lain seminggu, dia kena 2 minggu. Kalau kepanasan, suhu badan ni 100, dia kena 200. Atau lain-lain seumpamanya, jadi lebih gitu, tak ada. Tak ada yang menunjukkan begitu. Maka nak tak nak kita kata ni dari sudut gandaan pahala dia. Gandaan pahala dia.
Seperti kepada anak-anak buah dia yang dekat, isteri-isteri dia. Dalam Quran pun disebut yudha'af lahal azabu dhi'fain. Yudha'af lahal azabu dhi'fain. Mana kalau isteri-isteri dia tu buat tak molek, serupa dengan orang lain juga, buat satu kesalahan serupa dengan orang lain juga, tetapi digandakan azab kepada dia. Bukan makna dia buat 2 kali lebih berat daripada orang lain, tak, serupa je. Tapi dari segi gandaan azab, gandaan pahala pun lagu tu juga dalam Quran disebutkan. Jadi dua kali ganda.